So Alhamdulillah dah settle dah solat. So aku dah tengok berapa dah profit. Ush. Alhamdulillah guys, pacak 60 pip tau. So tengok tadi 300 dah jadi 800 lebih. Hari ni aku ada dekat dalam trade on the way pergi Alustar. So hari ni hari Ahad, market semua close, tapi ada satu je aku nak trade, iaitu BTC USD. Aku nak tunjuk kat korang macam mana function ni bila kau jadi trader. Ya, bila kau achieve time trader, kau boleh buat profit kat mana, kau boleh trade kat mana. Okay, so first kali aku buka dekat BTC USD ni, aku tengok dekat H1 dulu. Nampak tak? Price ni aku tengok ada potensi lah untuk pergi ke level resistance kat atas ni. Okay, so aku expect dia akan naik dulu atas resistance ni, barulah dia decide nak pecah ataupun nak turun. So dekat F15 aku nampak ada base. Kat sini ada satu candle base dan price dah pun test buat rejection. So apa lagi? Aku rasa aku nak masuk buy sekarang. Buy. Dan nak sampai station next lah. Apa aku boleh cakap korang sekarang ni, kalau lah price ni dia turun balik masuk ke dalam base tu, aku akan entry lagi sekali. Sebab normal lah, bila dia dah reject sekali dia boleh naik terus. Tapi kalau dia masuk lagi sekali dalam zone tu, aku nak entry lagi sekali. So kita tunggu, wait and see, tengok perkembangan macam mana. A few moments later. So sekarang ni kita boleh tengok memang dia masuk balik ke dalam kotak ataupun aku punya zone tu. So aku dah tambah lagi dah tadi. So apa yang aku target, dia akan pacak sampai kat resistance yang aku marking tu. So lebih kurang berapa pip 45 pip. So dalam kita punya setup tak hit aku lagi. Aku decide untuk semayang dulu. Lepas semayang jadi aku dah tengok balik aku jadi dengan setup tu. So jom lah. So Alhamdulillah dah settle dah solat. So aku dah tengok berapa dah profit. Ush. Alhamdulillah guys, pacak 60 pip tau. So tengok tadi 300 dah jadi 800 lebih. So sebenarnya jadi trader benda ni paling aku nak sekali. Time freedom. Dekat mana-mana pun kau boleh buat profit. Kalau kau nak belajar, aku boleh ajar kau. Tekan link kat bio, tekan titik 3, open new browser. Jumpa kau dekat dalam aku punya rumah biru. Ciao.